bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani laksana jebat. Hai semua, terima kasih yang baru join dekat live TikTok Melaka FM sekarang ini. Antaranya yang I nampak yang baru join, kita ada Yusuf Omar, Syufia, juga kita ada Joker 525 yang baru join, terima kasih. Juga kita ada Kak Ji Abadi, terima kasih dari Pokok Senda Kedah. Kita ada Fatih, Khairul Nisa, Din Jengkawi, terima kasih Kak Azizah, Nurul Nakibah, Teacher Mary, Aziz Sunflower dan ramai lagi, terima kasih. Jemput kongsikan live pada petang ini. Seperti biasalah, hari ini hari Selasa, kita bersama dalam podcast Gasak Kaula, episod yang ke-44. Okey, bersama dengan Ain dan juga abang gitar kita. Mungkin kamera boleh tunjuk sikit abang gitar kita. Cantik betul gitar. Itu dia. Hasri Hassan in the house. Gitar je cantik. Gitar je cantik Hasri Hassan in the house, terima kasih. Kita ada Ija, hai Ain, hai. Selamat petang Khairul Nisa, terima kasih. Jom kita tap screen. Thank you guys yang baru join. Korang jangan ke mana-mana. Podcast Gasak Kaula ni bersiaran selama 1 jam. Jadi hari ni kita agak special sebenarnya. Hari ni kita tak ada tetamu, tapi kita nak menyanyi je. Korang on tak on sekarang ni? Okay, jadi untuk anda yang mungkin kalau nak suruh payung lagu wah, kita ada Hasri Hassan yang boleh payung lagu je lagi. Okay, Kak Suraju, terima kasih. Handsome abang gitaris. Itu dia, Sitara Syarul. Sitara tak datang lagi ke kat sini? Okay, jadi kita ada Khairul, terima kasih. Kak Zura kata on Ain. Okay, kita on Jadi sebagai pembukaannya ni, sambil-sambil korang tapping-tapping, sambil-sambil korang share, kita nak mempersembahkan satu dulu lagu. Lagu pembukaannya. Jadi Ain nak belanja satu lagu Gasak Kaula hari ni Kita payung lagu Bila Cinta dulu boleh tak? Okay, thank you guys yang baru join. Tak ada hal lah, minggu depan on. Wah, Sitara, come on lah. Kita payung lagu klasik lah, Sitara. Kasih on, Sitara, datang lagi ke sini Thank you Khairul. Terima kasih semua. Lagu leleh ni kita buka-buka je, kita dah payung lagu leleh guys. Macam ni guys, korang layan je lah Cinta kini tak lagi bermain rasa. Kini hanya masa diberikan cinta masa lalu. Kau tawarkan manis berjanji, ku sambut itu dengan segenap hatiku. Bila engkau pergi tinggalkanku, Aduh. hilangnya cintamu
podcast Gasak Gaula bersama dengan Ain dan juga abang gitaris kita Hasri Hassan ataupun nama glamour abang gitar Jadi hari ni kita nak sembang-sembang santai je guys. Terima kasih untuk anda yang baru join. Thank you Sis Ida Bikers, long time no see Kita ada Ko Mat, terima kasih Punch Card. We stay with you, thank you. Kita stay sampai pukul 4 petang nanti guys. Terima kasih. Juga kita ada Kak G, Abadi, kita ada Arif. Wow, thank you Nabil Arif. Juga kita ada Ija. Ija kata dah 10k. Wow, sekarang ni dah 19.8. Terima kasih. Jom 20k. Wow, terima kasih. Kita road tu 100 sekian pertama untuk petang ini. Hari ni kita nak santai-santai je. Kita nak nyanyi-nyanyi je. Kita tak ada tetamu hari ini. Okey, tetamu kita tak dapat datang hari ini atas masalah ataupun atas urusan kecemasan. Jadi bersama dengan Ain dan juga abang kita je hari ni, okey. Jadi sambil-sambil tu Ain nak kongsikan juga dengan anda. Jangan lupa mulai esok malam 31 Disember 2025 menjelang ke 1 Januari 2026 Melaka FM bersiaran 24 jam guys. Jadi malam tu malam 31 tu daripada pukul 12 tengah malam sampailah pukul 6 pagi sampai 12 tengah hari, 12 tengah hari sampai 6 petang sampailah 12 tengah malam balik, okey. Jadi Melaka FM bersiaran 24 jam dan kita ada misi untuk 24 jam ni. Kita nak road to 5 juta tapping screen ataupun 5 juta kali sayang. Jadi untuk anda malam ambang nanti jangan tidur, masuk je live TikTok Melaka FM ni. Kita tapping, kita berhibur lah dengan DJ dengan pengisian yang ada pada malam ambang dan juga pada hari tahun baru 2026, okey. Siapa yang tugas ni? Yang tugas malam siapa? Bertugas malam 31 Ain. 12.30 malam sampai 6 petang. Tak selain DJ Murni dan juga DJ Fast. Kemudian DJ Lia, DJ Nana, DJ Sofia Sofi. Ada juga abang gitar kita lah, Asri Hassan akan menemani tahun baru anda. Abang petang. Ya, petang. Alright, terima kasih. Arif kata saya akan tempat Ain. Wow, janji. Okey, kita ada Beli Jiwa. Kirim salam Abang Asri, sound engineer band saya dulu. Beli Jiwa nama sebenar apa? Abang Asri, kenal Abang Asri rasanya. Apa? Beli Jiwa? Ain nak baca caption Beli Jiwa, tak nak kumpau pergi pasar Dia masa kaki-kaki pancing ni. Terima kasih Puji Punchcard, Pami yang baru join. Waalaikumsalam. Aziman, thank you so much. Alright, jadi untuk yang seterusnya kita nak sembang apa ni Abang Asri? Dah bersedia ke untuk tahun baru? Apa pengisian masa 1 bulan tu? Rahsia. Alamak. Kita special tau pengisian tu waktu tu. Kalau anda nak tahu, kena join live TikTok Melaka FM, okey? Betul. Malam ambang dan juga pada tahun baru tu lah, Melaka FM akan bersiaran 24 jam menemani anda tanpa henti. Ya. Alright, jadi Abang Asri ada lagu seterusnya ke ni? Abang Beli tak ada Jiwa lagu. macam nak dengarkan idola dia menyanyi ni. Abang tak boleh nyanyi, nyanyi kan menyarap. Ada lagu Orang Putih tu. Oh. Gasak Gaula Kita gasak je hari ni guys. Thank you Aziman. Abdul Muttalib, Waalaikumsalam. Jadi kita nak teruskan dengan lagu seterusnya ke? Request lagu apa? Korang nak request lagu tak? Kalau korang nak Dia request yang abang nyanyi lah. Korang request Abang Hasri nyanyi guys. So korang boleh komen je kat bawah. I nak tengok komen yang pertama, request lagu, Abang Hasri akan nyanyi guys. So komen cepat-cepat. Korang nak lagu apa? Kak Ida kata nak. Okay, Cik Abdul Muttalib kata Tiara. Tiara yang mana satu? Okay, Tiara yang tu ke yang lagi satu? Saya ilusi. Wow. Ikan dalam kolam Ikan dalam kolam. Lama tak dengar lagu tu. Kembali merindu Slam, Deep Purple, Soldier of Fortune. Wow. Susah tu. Slumber Toki, She's Gone, Suatu Masa M. Nasir. Dah ramai request ni. Nampaknya tak menang tangan Abang Hasri kita petang ni. Okay, kita mulakan dulu dengan lagu Tiara. Alright, kita layan lagu yang seterusnya. Wah, kita ada iklan. Lapar pula petang-petang ni. Okay, lagu yang kedua guys untuk podcast Gasak Gaula. Kita kasih gasak je petang ni. Lagu yang kedua ialah lagu Tiara daripada kumpulan Chris.
Siapa yang minta tadi Ain lupa lah. Tab Abdul Muttalib request. Alright, let's go guys. Sambil-sambil kita tapping 100 skill. Let's go. Kenangan zaman persekolahan. Yang tu tune tak ada. Tiara mimpi kita bersanding atas kayanya. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata zima di telinga. Tap guys, let's go. Tapping guys, 100 skill. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh mengisi puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tertekan. Kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh tiara pedihnya, dapatkah kau merasakan? Thank you guys, kita tapping lagi. Let's go. 100k yang pertama untuk petang ini dalam podcast Gasak Kaula. Kita kasih gasak je petang ni guys, bersama dengan Ain dan juga abang kita Hasri Hassan in the house. Temankan korang sampai pukul 4 petang nanti, okey? Aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh tiara pedihnya, Aduh. dapatkah kau merasakan? Oh tiara pedihnya, Dapatkah merasakannya? ya itu dia Black Hanifah juga in the house. Wah, itu nampaknya Abang Noah kena masuk ke sini ni. Kita kena kasih gasak guys sepetang ni. Semua Okey, lepas ni kita kena ajar nyanyi. dia request ya, kita akan panggil kita punya backup singer kat belakang ni. Guys, sebenarnya backup singer kita ada ramai guys kat belakang ni. Kejap yang kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang backup singer guys. Yo, Termasuk Kak minta Ji, je Kak lagu. Jana. Lagu minta aje. Dia orang ni semua makanan Okay dia guys, orang. kalau korang nak minta lagu tu, korang komen je dekat bawah. Kita santai-santai je petang ni. Kalau yang termampu untuk kami nyanyi, dan kami akan nyanyilah, okay? Alright, sambil-sambil tu terima kasih untuk yang baru join tau. Aku ni orang Thailand, nak minta dengar lagu Langit Tanpa Tiang Wah, Langit Tanpa Tiang.
Okay, juga kita ada The Sale, thank you. And Cik Ayah, thank you Cik Ayah. Cik Ayah pun ada kat sini. Cik Ayah nak payung lagu ke Cik Ayah? Ayah boleh lagu dia. Ayah. Alright, thank you Fatih. Fatih, betul ke Aim baca Zahaimi Yunus? Waalaikumsalam, rasa cinta satu. DJ SS dah masuk, terima kasih. Alright, terima kasih Aziman dan juga semua. Sambil-sambil tu, I nak kongsikan jugalah apa yang menarik menanti anda sepanjang ambang tahun baru dan juga tahun barulah 2026. Hanya di radio nombor 1 orang Melaka, okay? Antaranya, korang jangan lupa untuk masuk je dekat live TikTok Melaka FM. Jadi malam ambang 31 Disember 2025 membawa ke 1 Januari 2026 Melaka FM bersiaran 24 jam, guys. Dan kita ada misi untuk tahun baru. Kita nak kempen tapping screen sebanyak 5 juta kali sayang. Jadi untuk anda yang boring-boring tak tahu nak buat apa tu, masuk je dekat live TikTok Melaka FM. DJ Melaka FM akan teman anda sepanjang hari tu tau. 24 jam tak pernah henti temankan anda semua. Okay? Kalau selalunya Melaka FM bersiaran 18 jam kan, 6 pagi sampai 12 tengah malam. Kali ni tidak. Pada malam ambang dan juga tahun baru tu 24 jam kami temani anda, okey? Dan juga selain daripada itu, jangan lupa juga untuk kita dengarkan program terbitan DJ Yak Melati, Kampung Seronok, drama awal tahun 2026, Rombongan Pak Saleh. Jadi korang boleh dengarkan pada 1 Januari 2026 pukul 12.15 tengah hari. Kalau terlepas jangan risau, boleh dengarkan siaran ulangan pada pukul 5.15 petang dan juga 11.15 malam, okey? Jangan lupa untuk drama Kampung Seronok. Dan juga kita ada lagi sebenarnya program-program yang lain. Kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda, okey? Jadi untuk lagu seterusnya ini, kita nak payung lagu Dawai. Kita tahu lagu-lagu sendu je, guys. Kita layan je, Kita kasih gasak lah petang ni. Tujuh tahun sudah kau buatku percaya dengan keyakinan yang semu membiru. Tenggelamku dalam sebuah kepalsuan yang kau racun untuk membalut malu. Dawai yang telah lama ku petik sumpah dan terus lirih berpekik doa yang pernah ku ucap, syurga tak menjawab. Betapa sungguh tega hatimu mencuri yang digariskan untukku. Hati yang dulu terluka dirundung dilema. Mencoba untuk paham, namun sulit untuk maafkan. Iman yang ku genggam kini pun tenggelam di balung lautan. Kini telah ku temukan secercah harapan yang telah lama hilang, yang telah lama ku petik sumbang dan terus lirih berpekik doa yang pernah ku ucap, syurga tak menjawab.
terima kasih. Itu lagu yang ketiga. Kita kasih gasak je lah petang ni Menangis orang kat belakang ni. Ui, Din nangis Din. Nangis Din, sedih Din. Aduh. Touching Aduh, backup singer kita. Nabil kata KLIA dah hujan tak baik Nabil. Aduh. Das, thank you. Dia say jangan gelak serius sikit tau. Kat dalam ni, wah, ada komposer tacut. Kita kasih gasak je petang ni guys. Alright, thank you boss. Kongsi rezeki. Alright, kita ada permintaan kat surah kata. Abang Asri, kau ilhamku. Kau ilhamku. Boleh. Okay, Abang Asri kita akan payung lagu kejap lagi Azim, thank you Azim. D, tak adalah D. Kita kasih gasak je di petang ni. Alright, kita ada Kak Ida Anila, terima kasih. Najib Ibrahim. Kak Wadia Hiti Wahab. Thank you Kak Wadia. Ini tudung Kak Wadia bagi tau. Saja Alright, juga kita ada Amir Faisal, terima kasih. Mr. Oza, semput sebab tahan suara tu. Aduh. Abang Sam 79 meletup, terima kasih. Ana Riana, thank you. Mukris. Dan ramai lagi. Alright, sambil-sambil tu I nak kongsikan. Tadi I berhenti untuk drama Kampung Seronok. Jadi antara pengisian untuk tahun baru dan juga malam ambang nanti, antaranya kita ada dari Studio Music. Jadi di sebelah I ni orang kuat juga untuk dari Studio Music. Penerbitnya, penerbit dari Studio Music iaitu Abang Hasri Hassan. Okey, antaranya yang boleh kongsikan pada malam ambang nanti pada hari Rabu 9.30 malam anda boleh dengarkan dari Studio Music bersama dengan artis hebat tanah air kita iaitu Rengo Ero dan juga Syafiq Farhan. Ini terbitan terbitan Abang Hasri kita, nak sebut DJ Hasri pula. DJ pula. Jadi korang boleh dengarkan pada 31 Disember 2025 dan juga siaran ulangannya korang boleh dengarkan pada 5 Januari 2026. Okey? Jadi untuk itu dari Studio Music lah bersama dengan Rengo Ero dan juga Syafiq Farhan. Kemudian pada tahun baru 1 Januari 2026 anda boleh dengarkan juga dari Studio Music bersama dengan WOM UG14 dan juga Raja Emma. Korang boleh dengarkan pastinya di 102.3 dan juga di RTM Click. Kalau terlepas jangan risau, anda boleh dengarkan semula pada 4 Januari 2026. Ya, itu pada hari Ahad juga 9.30 malam. Terbitan DJ Asri dan juga bersama host DJ Lia kita untuk program dari Studio Music. Apapun kalau anda nak tengok informasi mengenai dari Studio Music, drama Kampung Seronok, anda boleh tengok je dekat page rasmi Melaka FM. Dekat situ ada posternya lah. Okay? Alright, untuk lagu seterusnya, permintaan daripada Kak Zura Juju, Kau Ilhamku, nyanyian Hasri Hassan. Alright, ini konti tahun baru ke? Ya, Mr. Orza. Tok Abah, thank you. Waalaikumsalam. Hai, kejap lagi Ain. Setakat ni kita tak ada outdoor event lagi. Kalau ada nanti kita akan maklumkan, okey? Ya pula. Bukan ilhamku. Ini versi jazz Sedap lagu Dawai ni kan. Kalau nak buat pagar bukan Dawai yang itu Dusil. Dawai yang Abang Asri petik ni. Alright, jom kita layan lagu yang keempat, Kau Ilhamku daripada Man Bai. Nyanyian Hasri Hassan. Silakan. Menghampiri 100k guys. You guys memang mantap. Tutup telinga lah. Gasak kau lah. Bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam kelam. Rembulan mengambang kini makin suram, pudar ilhamku tanpa arah. Sedetik wajahmu muncul dalam diam, ada kedipan ada sinar, bintang ataupun rembulan. Makasih ku ucapkan, izinkan ku mencuri bayangan wajahmu.
Kak Singa. Sing along, jom Kak Zura, Juju juga semua. Kita layan 100k, terima kasih yang tapping guys. Thank you so much. Jom kita duduk tu 100k yang seterusnya, insyaAllah. Jom. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Backup vokal salah lah. Izinkan ku mencuri khayalan denganmu. Maafkanlah, oh, andai lagu ini mengganggu ruangan hidupmu. Kau Senyumlah, oh, sekadar memori kita di arena ini. kau ilhamku. Kau ilhamku. Kau ilhamku. Kau ilhamku. Kau ilhamku. Wah, itu dia. Abang Kabi nampaknya macam nak baju satu lagu tu, Abang Kabi. Ya, Kabir boleh. Abang Kabi, Abang Kabi. Boleh ke? Boleh. Kita santai je guys seperti ni. Kalau ada yang nak nyanyi, boleh je terus masuk dekat sini. Kita nyanyi sama-sama, okay? Alright, thank you semua Megat Syamsul. Terima kasih. Alhamdulillah capai juga 100k. Semoga Melaka FM terus maju jaya. Terima kasih untuk doa tu. Amin. Alright, thank you guys. Kalau ada yang nak request lagu, boleh komen je dekat bawah. Tapi lagu yang senang lah. Lagu-lagu yang tak semput untuk dinyanyikan. Alright, thank you Alan Bahar. Waalaikumsalam. Megat Syamsul. Waalaikumsalam. Padu Kak Zura Juju kata Alhamdulillah. Siapa Okay. Kak Zura Juju? Kak Zura Juju warung di Bendang Pak Aim. Oh. Alright guys, thank you semua yang baru join dekat TikTok ni. Yang mana orang kata belum follow lagi tu, marilah follow kita rapat-rapat. Okay, kalau korang nak tahu, setiap Isnin juga Selasa, Melaka FM akan buat podcast. Namanya Podcast Gasak Kaula. Pukul 3 petang. Kalau hari Isnin selalunya bersama dengan host DJ Izzat ataupun Farah Huda Sahiran. Kalau hari Selasa bersama dengan Ain. Okay? Dan tak lupa jugalah kita ada yang menceriakan podcast Gasak Kaula ni. Abang Hasri kita lah, aka Abang Gitar kita. Dan juga tim-tim teknikal abang-abang kita yang padu-padu kat belakang tu selaku backup singer. Sebenarnya kalau korang nak tahu, Abang Noah tu suara dia macam Black Hanifah. Boleh kot nyanyi lagu Hijab Rindu satu Kalau dia orang tak request, kita request. Okay, kita request. Boleh kita request? Lagu apa? Lagu apa? Maksudnya kita nak suruh request tu Okay, Luhur. Luhur? Wow. Luhur. Dia bagi dia nyanyi lagu Luhur. Okay? Luhur Tapi kami jangan kasih. terperanjat lah. Pasal dia jenis gambut 70. Tapi orang dia tahun 2020 punya orang. Alright, jom. Come on, Black. Abang Noah, let's go. Noah the Black. Luhur lah. Luhur. Lagu Luhur ke lagu tadi abang nyanyi? Mantap guys, suara abang. Let's go. Boleh. Cuba. Lagu apa? Lagu yang abang Noah suka. Kita kasih gasak Okay, lagu yang tadi petang yang ni. dia orang request lagu apa? Luhur Kamikaze. Luhur Ada yang juga Kamikaze. saya ilusi, ada Ratuku Awi. Come on, Abang Noah, come on. Tak, dia ekspedisi. Oh, ekspedisi. Dia ekspedisi punya lain. Okay, Nafisa lah. Nafisa. Yang abang nyanyi tadi, apa? Hijab Rindu satu Come on, Noah. Kau tidak kau daripada pukul 2 sampai pukul 4 dah. Gasak je. Ku akui. Kita bagi Abang Noah pilih lagu Sana dulu. lah. Situ. Luhur. Korang, Abang Noah kita ni suara dia mirip dengan Black Hanifah tau. Okay, bersembahkan Black Hanifah in the house.
Hanifah, Black Hanifah guys. Hari ni tetamu I bukan biasa-biasa guys. Berjuta batu Berjuta Lagu Likat. batu jauhnya. Okey, Luhur. Okey, oi. Okay, dia cakap ada pendengar minta Luhur. So, dia nak nyanyi lagu Luhur. Syaz, thank you Syaz. Luhur ke? Saya nak duet dengan Aim, main sini. Singkap kembali Oh. detik akhir bersama, linangan air mataku menitik dalam pelukan dakapan yang terakhir, mengalir darah membasahi bumi. Pergi yang tak kembali untuk selamanya, segar indah namamu di hatiku. Perjuanganmu bagai lilin yang membakar, bersinar menerangi kegelapan. Rela berkorban, mereda ona berduri, jasa baktimu sejernih air di kali. Bersemadilah engkau amang di pusara, sinar cahaya murni keramatmu. Berjihad biar menitis darah yang terakhir, menjadi lambang cinta yang teluhur. Sayu dan pilu bermain di jiwaku, hilangmu kini tiada pengganti. Hanya namamu tersemat di kalbuku, menjadi satu kenangan abadi. Wow, nampaknya ramai peminat-peminat Abang Noah kita Noah, nyanyi kena berdiri, Noah. Okey, lepas ni Abang Noah payung lagi satu lagu Padu Kak Surah, terima kasih. Suara padu Kak Wadia, terima kasih Kak Wadia. Power lah Kakak Fira kita Padu Kak Surah, mantap. Thank you guys. Okay, bye-bye Mukris. Semoga cepat sembuh. Sayu dan pilu bermain di jiwaku, hilangmu kini tiada pengganti. Hanya namamu tersemat di kalbuku, menjadi satu kenangan abadi, menjadi satu kenangan yang abadi. Wow, nampaknya terbaik Abang Noah kita. Satu lagi lagu bang, request dekat TikTok. Boleh? Exist ke?
Alasanmu exist. Lagu kedua guys, Alasanmu exist. Tadi kita dah dengar Abang Noah kita payung lagu Luhur, nyanyian Kamikaze. Lagu kedua, Alasanmu. Lagu bukan biasa-biasa tau. Azimah kata mantap bro. Thank you. Kak Zura jujur terima kasih tau. Kak G dan juga semua yang tapping 147. Mantap. Ikhlasnya hati seringkali disalah arti. Tulusnya budi tidak pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini. Ku mengalah, ku bersabar. Bertentang mata seolah-olah tiada apa. Berpaling muka ada saja yang tidak kena. Mencari sebab serta alasan yang kukuh supaya tercapai hajatmu. Manis di bibir, Manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Siapa terlena pastinya terpukau. Pujukmu, rayumu, suaramu yang menagih simpati dan harapan. Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku, tetapi bagiku pula suatu ketenangan. Andainya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia. Selagi tidak kau rubah cara hidupmu, ada rahmatnya bila tidak lagi bersama. Terasa jauh diriku ini dengan dosa. Ku tinggalkanmu walau tanpa kerelaan. Yang nyata kau tidak berubah. Wah, dapat minit lah Abang Noah. Guys, 300 ke? 300 ke Abang Noah nyanyi, betul? 157. Guys, Abang Noah kata 300k dia nyanyi Hijau Rindu guys. Orang tak kan? 200k dulu abang. Bertentang mata seolah-olah tiada apa. Berpaling muka ada saja yang tidak kena. Mencari sebab serta alasan yang kukuh supaya tercapai hajatmu. Sama-sama. Manis di bibir, manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Siapa terlena pastinya terpukau. Pujukmu, rayumu, suaramu yang menagih simpati dan harapan. Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku, tetapi bagiku pula suatu ketenangan. Andainya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia. Selagi tidak kau rubah cara hidupmu. Kata
apa yang kau ingin. Selagi kau dapat berkata, memang begitu sikapmu semenjak dahulu. Andainya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia. Selagi tidak kau rubah cara hidupmu. Wah. Gasak le, gasak. Terima kasih. Abang Noah, Dan kita nak terima last tu, kasih. nak last sikit tu dapat. Alright, thank you semua. Apa ni? Zawawi. Dia kata Assalamualaikum. Suara memang terbaik. 5 bintang bang dia bagi abang. 5 bintang guys. Wow. 200k Abang Noah akan payung kita lagu Hijab Rindu tau guys. 200 sikit dah? Hampir. Okey, 200 sikit Hampir hijab ni, rindu 200K. Ha, cepat you. Ayu, tap you. Sebelum pukul 4, baik abang belanja Hijab Rindu. Kau abang nak rehat dulu ni. Hijab rindu lah, hijab rindu Hijab Rindu kita ready? Okay, ready guys. Kejap lagi Abang Noah akan payung kita lagu Hijab Rindu, okay? Okay, sambil-sambil tu I nak baca komen kejap. Kita ada Das, thank you. Jom tapin screen, jom. Kak Syarida, terima kasih. Kak Syarida belanja kita bunga rose. Nampaknya Abang Noah dapat bunga banyak petang ni Thank you Razif, gasak kita kasih gasak petang ini. Gasak Alright, kau sambil-sambil le. tu untuk anda yang baru join dekat TikTok, terima kasih. Jangan lupa untuk tekan button follow ataupun button ikuti dekat TikTok tu. Follow semua media sosial rasmi Melaka FM. Dan jangan lupa guys, kita menghampiri tahun baru, betul? Jadi malam ambang nanti membawa ke 1 Januari 2026, Melaka FM akan bersiaran selama 24 jam. Okay? Jadi ada macam-macam pengisian yang ada. Korang boleh dengarkan dari Studio Music terbitan terbitan Abang Hasri Hassan. Dah 2 kali dia panggil DJ. Lepas tu kita ada drama Kampung Seronok terbitan DJ Yap Melati. Lepas tu kita ada banyak lagi program yang menanti anda sepanjang malam ambang dan juga tahun baru 2026. Okay? Alright Carmin, Waalaikumsalam. Saya tunggu. Alamak, kita dah semput ni. Nabil. Kampung Seronok best. Okay, jadi I nak kongsikan untuk anda drama Kampus Seronok. Kalau tadi I nak kongsikan kan, jadi I nak kongsikan lagi sekali supaya kita tidak terlepas drama-drama best yang ada dekat Melaka FM. Okay, jadi kita ada drama Kampus Seronok, tajuknya Erat. Korang boleh dengarkan pada 31 Disember pada hari esok lah, pukul 12.15 tengah hari. Dan juga ulangannya 5.15 petang dan juga 11.15 malam. Okay, tune je frekuensi Melaka FM, satu-satunya frekuensi kita 102.3, ataupun korang boleh dengarkan di aplikasi RTM Click. Dan juga untuk drama yang kedua, drama Kampung Seronok juga. Kejap I mencari, poster tu dah hilang. Okay, kita ada drama Kampus Seronok yang seterusnya, tajuknya Rombongan Pak Saleh. Ini korang boleh dengarkan pada 1 Januari 2026 pukul 12.15 tengah hari, ulangan 5 suku petang dan juga 11.15 minit malam lah. Ini pada 1 Januari 2025. Okay. Kampung Seronok dah ada lagu tau. Ya. Nampaknya si pembuat lagu tu Abang Hasri Hassan. Memang mantap lagunya. Korang kena dengar lah. Itu lagu yang pertama. Lagu pertama. Ya. Lagu khas untuk drama Kampung Seronok. Okey, untuk drama Kampung Seronok kita ada 2 tau. Macam yang kata tadi, Erat dan juga Rombongan Pak Saleh. Kalau Erat korang boleh dengarkan esok. Kalau Rombongan Pak Saleh korang boleh dengarkan pada 1 Januari 2026. Okey, dari Studio Music terbitan Hasri Hassan, korang boleh dengarkan pada hari esok. Okey, 31 Disember hari Rabu bersama dengan Rango Aero dan juga Syafiq Farhain 9.30 minit malam. Dan juga ulangannya pada 5 Januari 2026 hari Isnin 9.30 malam juga. Dan juga dari Studio Music bersama dengan WOM UG14 dan juga Raja Emma pada 1 Januari 2026 iaitu pada hari Khamis 9.30 malam juga. Dan ulangannya 4 Januari 2026 juga 9.30 minit malam, terbitan Hasri Hassan aka Abang Gitar kita. Okay, ada specialnya, ada special. Special yang Abang Wom dengan Raja Emma tu. Sebab
bila mau buat balik lagu tu, Ya. selitkan elemen-elemen macam buat rearrangement balik lagu tu. Wah. So ada satu lagu tu lah. Satu dan setiap penyanyi tu satu lagu rearrangement lah. Okey. So yang satu lagu asal. Jadi 3 lagu. So satu lagu tu kita buat arrangement baru lah. Wow, ada arrangement baru, maksudnya ada nafas baru diberikan. Yes. Jadi korang kena dengar dari Studio Music. Macam yang Ain cakapkan tadi tu lah. Kalau korang nak tahu tarikh, kalau tiba-tiba terlupa kan. Biasalah kalau kita dengar kat sini, tiba-tiba terlupa. Jangan risau. Pergi je dekat page Melaka FM. Dekat situ kami ada poster-poster dari Studio Music, drama Kampus Ronok dan banyak lagi pengisian menarik menanti anda pada malam ambang tahun baru dan juga pada tahun baru nanti 1 Januari 2026. Okey, jadi kita dah berapa kes sekarang? 200 ribu. 200 sudah. Okey. Mana bang? Oh ya, kita cubalah lagu ni. Memories Kutu Rindu guys. Kita cuba, kita kasih gasakkan sahaja petang ni. Gasak je. Sikit lagi 200k, thank you. Kat situ guys, kita ada gift tau. Kalau korang nak belanja bunga, korang boleh tekan saja. Rendah sekali abang tu lagu apa kot? Tak tahu kan? Tak. Biar je lah bang, gasakkan je lah bang. Gasakkan aja. Sudah tukar kah? 200k kan? Kena ready bang, hijau rindu lepas ni. Kalau lagu ni susah pun bagi lagu Juwita lah bang. Ni okay. Nada Patutlah wanita. dia ni membobok tu lah macam. Itulah, slow sangat. Nada. Kita cuba lagi sekali ya guys. Yeah, betul. Sepi ini hatiku terluka lagi, engkau telah mendustai sebuah janji. Oh sayang,
ni tak ada sempat nak ambil nafas bang. Semputan guys. Setakat itu je lah Ada lagi tapi saya rasa tak mampu untuk saya sambung. Ya, tapi kita tunaikan juga tu orang minta Ya, tu, Ijaz apa Rindu tu? dah Ya. 207k guys. Mana Sedih abang lagu tadi ni. tu? Abang Black. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey, Abang Abang Black Black. tadi. Guys, kita nak jemput Black Hanifah. Yang ni Black Hanifah yang sebetul-betulnya tau guys. Okay, jadi special petang ini kita bawakan Black Hanifah in the house guys. Sebenarnya kita dekat house ni pun ramai orang ni sebenarnya. Pasal Kita dia ada. pelik-pelik. Ini dia tengok kita kan. Yelah. Okay, jap. Kita punya penyanyi tengah minum air. Dia tengah get Dia ready. get ready. Pasal Sebelum tekak nak, dia. sebelum nak mempersembahkan lagu. Yeah. Kali ni betul guys kita bawakan. Ya, tapi kali ni dia Black kena berdiri Hanifah. macam penyanyi lah. Penyanyi betul. Okay. Dia duduk tu macam dia macam. Okay, kali ni Abang Noah berdiri. Ya. Okay. Yes. Boleh dia berdiri dia. Okay. Okay, thank you semua. 210k mantap. Ini lagu dia, lagu makanan dia. Dia hari-hari dia nyanyi lagu ni. Kenangan indah mata bertemu mempersona menawar rindu seakan dunia Sama. menyebut namamu syahdu dua menjadi satu. Ku sangka sinar menjelma, rupanya hijab mula terbuka. Pandangan bertukar warna, membuatku gelap gelita. Betul lah, sumpah betul. Ada suara berdendang, memadam cahaya tenang. Kau menjejaki kemana saja tanpa ku undang. Bisikanku menghalang, terpaanmu menggoncang, menghantuiku, mengalihkan arahku pulang. Oi, sebiji oh. Kita gasak ya, kita gasak. Gasak. Kenangan indah mata bertemu mempersona menawar rindu seakan dunia menyebut namamu Ya, dia sudah syahdu. berdiri. Dua menjadi satu. Sikit tangan.
Noah Hanifah. Sedih. Dahsyat. Ain jumpa komen. 300,000 terus tu. Ain jumpa komen Noah Hanifah bang. Noah Hanifah. Betul. Uyuh. Kak Liza kita ni. Ada. Noah Hanifah. Betul lah. Ain setuju sangat-sangat. Suara memang sama. Betul Noah. Betul-betul lah Abang Noah ni. Dia begitu menjiwai lagu Black Hanifah. Belum. Orang nak tanya kau lagi ni. Ha. Tanya apa? Tanya dia. Macam mana dia menyanyi sampai tinggi suara tu? Macam mana boleh menyanyi dah sambil duduk, lepas tu lagu tinggi pula tu kan? Ha. Macam mana ni Noah Hanifah? Boleh jawab tak? Ni memang tak minum air panas lah. Memang tak minum air sejuk. Dia tak minum air panas, dia sejuk. Memang tak minum ais. Memang tak minum air. Memang betul-betul lah ni. Memang betul-betul lah. Betul lah. Betul lah. Memang tak minum ais ya kalau nak suara sedap. Betul-betul bukan cubaan Kalau korang nak, orang kata nak menjaga suara, menjaga kesihatan. Ain kalau nak suara tinggi lah. jangan minum ais. Oh ya? Kau nak rendah je macam tadi. Rendah. Namanya korang jangan minum ais. Ingat tu Ais Kenapa ais? Kenapa ais tak boleh? Kacau suara. Kacau peti suara. Kacau peti suara guys. Dengar tu jadi, sebab aku respect kau sebab kau menyanyi sambil duduk. Black nak nyanyi ni susah Kau punya tinggi Black menyanyi berdiri. Kau nyanyi duduk tu yang aku heran tu. InsyaAllah. Pelik bin ajaib Pelik. Kita ada seorang lagi yang pelik juga dekat Melaka FM ni. Nama dia Din. Dia boleh menyanyi juga. Tapi suara dia tak tinggi lah. Suara dia moderate. Dia dengan physical dia lah. Physical pasal dia pun rendah. So suara dia moderate lah. So dia boleh nyanyi lagu apa? Dia nasyid. Tu pun miming. Nasyid miming. Nanti next lah kita panggil dia lah. Sepatutnya hari ni boleh je Abang Din nak payung kita alalan dan asar ni je. Sebab sepatutnya sebelum asar ni kita nasyid dulu. Kan? Betul lah. Setuju kan? Ramai-ramai kita nasyid lah. Semua yang ada dekat auditorium ni kena nyanyi. Dia dah serius tu. Dia dah serius. Bila kita sebut nama dia dah serius. Padu suara Noah tak boleh move on ni bang. Macam mana ni bang? Penonton kita move on ni bang. Lagu Black satu lagi tu. Anugerah Terindah. Bukan. Sofia. Sofia Jane. Sofia Jane. Boleh. 2, 3, 3. Wah. Abang ni kita dah cakap ni. Abang ni satu lagu please. Lagu UNIC ke, lagu Intim ke, Saujana ke. Lagu yang selalu abang nyanyi pun boleh kan? Dah bila? Kita nak kan 450. 450. 250. Want to own the latest iPhone every time? Iklan sekejap. Iklan sekejap. Okay, bantuin guys. Semua yang ada dekat audio juga kat rumah, korang nyanyi sama-sama. Okay? Sebab dia nyanyi lagu Black, kita minta dia lagu Black. Noah Hanifah. Okay. Yang ni kita jumpa. Noah Hanifah. Sofia Jane. Kau ibarat permata di dalam hiasan kaca yang tak bisa disentuh, namun hanya boleh dipandang. Ingin sekali ku sentuh, ingin jua ku miliki. Kau selalu membuat hatiku merasa berat, dan kau yang selalu ada saat semua pergi. Bagaimana mungkin untuk kau mengerti? Lagi kacang aku ni. Sama-sama guys. Kini tak ku sedari, mimpiku tak bererti sendiri. B lah, B. Seandai kau tahu apa yang ku mahu, mahukan dirimu untuk mendekatiku, dan aku tak bisa memaksa dirimu
boleh nyanyi rupanya. Itu bayar suara. Memang sama. Serius. Kau selalu membuat hatiku merasa berat, dan kau yang selalu ada saat semua pergi. Bagaimana mungkin untuk kau mengerti? Kini telah ku sedari, mimpiku tak bererti sendiri. Let's go. Seandai kau tahu apa yang ku mahu, mahukan dirimu untuk mendekatiku, dan aku tak bisa memaksa dirimu. Walau dalam tidur ku kan menantimu hingga akhir nanti. Dahsyat tu. Padu lah, padu. Seandai kau tahu apa yang ku mahu, mahukan dirimu untuk mendekatiku, dan aku tak bisa memaksa dirimu. Walau dalam tidur ku kan menantimu hingga akhir nanti. Alright, itu dia. Noah Hanifah in the house. Thank you Abang Noah menghiburkan semua pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita yang dekat TikTok ni. 260k. Hui. Terbaik. 300,000. Lagi ke guys? Abang Din Cekawi ni penyanyi. Abang Din namanya Noah Hanifah. Kembar kepada Black Hanifah Alright, juga kita ada user 40 dia kata salam yang kan serupa dengan Atu Zero. Atu Zero Ni Atri. Lagu Makan Hakum ni Beb. Babe. Babe. Okay. Padu Bang Noah. Mantap Hafiz. Alright, thank you guys. Semua kita dah pun menuju ke pukul 15 minit petang. Jadi terima kasih untuk semua yang bersama dengan kita untuk podcast Gasak Kaula. Sebenarnya kalau ada permintaan kita bagi Jedin nyanyi pasal dia nasyid kan. Itulah. Asal ni. Kot lah ada yang nak selit lagu. Dah ada lah masuk lagu nasyid. Ada tak lagu selit nasyid? Gurau je Abang ni dah cakap overrun dari tadi tau. Nanti takut betul-betul abang dia marah ke tak tahu Okay, thank you guys untuk semua. Jangan lupa tau, kita punya hari yang special esok. Sampailah hari 1 Januari 2026. Kita bersiaran 24 jam. Jadi kita jumpa pada Malam Ambang dan juga Tahun Baru nanti. Ada macam-macam pengisian, macam-macam program yang disediakan khas untuk anda semua. Pastinya untuk program-program tu anda boleh dengarkan di 1023 ataupun di RTM Clay. Dan juga jangan lupa untuk masuk dekat live TikTok Melaka FM. 31 Disember sampailah 1 Januari tu kita bersiaran 24 jam. Korang masuk je dekat live TikTok dan kita ada misi ataupun kempen 5 juta kali sayang. Jadi sama-sama kita tapping-tapping, kita berhiburlah Malam Ambang nanti dan juga pada Tahun Baru nanti. Okay, alright, sekian sahaja untuk podcast Gasak Kaula episod ke-44 hari ini. Terima kasih untuk Abang Hasri, abang kita Abang Noah DJ Asri. DJ Hasri, Abang Noah kita terima kasih, dan juga tim technical yang ada dekat sini, Abang Din, Abang Zul, Puan Yana pun ada, Abang Bazli, Abel, DJSS, Kak Liza, Kak Herda, Kak Jana, Kak Fira dan ramai lagi Okay, alright, thank you guys. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum, Assalamualaikum Madani, bye bye, jaga diri. Yeah. Siapa tu? Siapa? Siapa? Kak Liza.